Ini ada 3 benda yang perempuan anggap high standard, tapi lelaki nampak benda ni sebagai red flag. Kalau korang perempuan yang rasa diri korang ada standard dalam memilih pasangan, tapi pelik kenapa sampai bertahun memilih tak jumpa-jumpa, korang kena tengok video ni sampai habis, sebab ujung video ni ada cara untuk kenal sama ada standard yang korang pegang tu betul-betul attract lelaki ada standard juga, ataupun korang cuma attract lelaki yang datang main-main je. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Yang pertama, korang nak lelaki yang sempurna sedangkan diri korang sendiri pun kau tak improve. Kau nak lelaki yang ada ilmu, matang, berduit, tapi korang sendiri tak fokus nak upgrade diri korang. Kedua, korang anggap lelaki kena terima semua kekurangan korang, tapi pada masa yang sama korang tak boleh terima kekurangan lelaki. Bila lelaki ada kelemahan sikit, kau terus reject. Tapi bila orang tegur kelemahan kau terus cakap, kalau sayang mestilah kena terima seadanya. Dan ketiga, kau suka test lelaki. Kau sengaja jual mahal melampau, kau sengaja buat susah, ataupun kau sengaja bagi mixed signal sebab kau nak tengok usaha lelaki tu. Perempuan ni masalah dia apa tahu? Dia ingat semua benda ni tanda high standard. Padahal ada beza tau antara high standard dengan double standard. So cara nak tahu standard korang betul atau tak, kau tanya diri sendiri. Adakah perkara yang korang tuntut daripada pasangan korang tu perkara yang korang sendiri sanggup bagi juga? Kalau korang perempuan, poin mana yang paling ramai perempuan susah nak terima? Cuba kau komen.